Tengok ni, aku pun boleh jadi vlogger. Okay, sekarang kita dengar Papa. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Nak beli barang untuk open house esok. Untuk open house esok. Dia tracking kan ni? Ya. Oh, tracking. Ya, boleh pakai pedih tak? Boleh. Oh, tracking. Ni. Itu tracking. Oi. Rahman Rahman. apa-apa dah agak, tapi bapa kata tak tahu pergi tak. Itu lah. Okey. Santai, kiranya tak ramai macam PPD lah. Cakap je. Aku suka itu dia macam. Ni dia. Okey. Jadi kita perlukan Cepat. Cakap apa? Dah terak mak je. Yang kita perlukan biji ketumbar. Kalau tak ada sebut pun boleh. Lepas tu kita nak beli 3 kilo daging, 4 ekor ayam, 2 kilo kacang, beras, lepas tu nanti kita pergi Marok sini. Marok sini ke Batam sini? Marok sini. Untuk Beli pinggan aku. Aku takkan nak guna pinggan ni, tak cukup ni. boleh. Beli pinggan plastik dah. Yelah. Kamu rekod apa ya? 180. Apa? Aku semalam clearkan storage tau sebab dah penuh lah. Ketat tu, dia pergi bawah. Tapi dah. Hai Kak. Daging kat mana berdaging? Tadi. Tak tahu. Malen. Kedesh wahai. Oh. Aywa. Tak ada segur daging. No. Masih tazat. Tak apa, santai. Kasar apa Kasar apa? Kasar berapa? Kacang. Nak berapa? 2 kilo. Hang lebih tahu berapa yang perlu. Hai? Dia kena kopek agak. Saya dia kata habis kata dia dekat tu nanti cari. Aku masuk je. Masukkan je. Aku rakam je ada. Saja je simpan. Guys, dia sonok. Tengok tu. Dia sonok. Dia nak anyang ketupat seorang-seorang nanti. Tengok tu. Best dia di tempat kau apa tahu. Tengok dia guys. Dah kau ada lah kau. Baru lepas beli barang. Cek. Tengok ni. Aku pun boleh jadi vlogger. Aku suka. Nampak mari nampak ah. Dengan plakatnya. Tengok tu. Dia buat macam kat Malaysia. Laham. Salah satu lahamun. Talata. Nabi talata laham. Talasa pas. Salah safaqata. Talata. Ambil lah, letak kat dia. Ambil ni. Plastik, tak plastik. Kau ada bijak juga. Kadang-kadang. Tak, memang kena buat gitu. Kadang-kadang ah. Kadang-kadang. Dah. Laba. Nak use Spiderman ni. Dia besar saya tu ni. Ni kalau buat jantung sedap ni. Kalau buat jantung sedap nak anyam.
Pantas. Ah, pantas koyak. Mana daun kau? Kau nak anyam lagi ya? Dia nak habiskan ni. Lepas tu lebih aku buat nasi lempit. Sorry, suara tak? Ada. Hari ada. Tidur boleh? Dandan lah di rumah. Kau tidur baru sini kau dah. Kau ni. Tidur Haris. Kau buat projek apa semalam? Buat beli barang kau tahu mana kau apa. Malam tu kan aku kita tidur lepas syok. Ah, Maghrib ya. tu. Jadi bangun pukul 10, aku tak tidur. Ya ke? So pagi tadi kau tak tidur? Tu aku pergi kawan. Tu. Sebab lalu aku bangun Dah 20 lebih dah dapat ya. 7 tu, kadang 8. Lupa awal tidur. Nampak pergi awal tak tidur. Kau tidur sekejap. Baik. Nanti aku nak kerang kau bekerja dengan. Dah keluar di hari kau? Ya dah. Pengwan. Form 1. Oh ada form 1. Bersama dengan Ya, adikku nombor 4. Pengwan. Bersama dengan adik aku form 1. Adikku nombor 3 SPM, tunggu result. Oh sama dengan adik aku. Ya, sama-sama. Ayahku 50. Sama, dan tak ayahku muda. Ayah aku betul ayah kau menjadi. Kau dah bapak abang kahwin dah. Baru dua orang kahwin. Gila. Ramai tu. Kalau ada pisau besar sedap. Ya. Dia baik terus. Kau dia ambil sekarang tu lah. Ready. Tak payah cakap dia rumah kita orang. Saya ambil tangkap. Baik ambil tangkap. Aku sampai Johor. Malam ni aku ada. Pas Johor je tak ada. Pas Johor sampai balik aku ni. Esok. Hai, Dorami. Hai. Aku macam juga tu. Susah sebab dia lemak je. Macam kau lah, macam susah nak. Hai. Salah statue bukan berarti tak mahu. Relax lah, ramai gila buat dalam tu. Relax benda kita. Aduh abang. Abang. Bukan maksudku. Allah. Okay, sekarang kita dekat papa. Betul aku nak ni apa? Hari tu ada. Tak ada. Oh. Tiba senyap. Tiba-tiba. Kenapa mau sekali senyap? Aduh. Mosh. Mon. Macam aku budak tu. Aku tengok ni. Kau ada kerja. Dah siap, sini sambung. Kau kena isi pergi beras tu. Kau yang senang nak masuk beras. Sabar. Ya, apa ke? Ni. Tak, di sebenarnya kaca panjang ke bukan di sini? Ni kaca panjang ke bukan? Nah, kau kerek. Ni guna pisau, guna gunting boleh. Makan pagi ni makan nasi belauk. Ya, kau pagi orang si lauk dah. Goreng dah geli. Kita orang kat Johor tak makan nasi dulu, sarap. Kalau orang tahu. Makan kelapa. Kenapa? Bapak-bapak nak ni. Dia tu papa tu. Dia kata ayah aku buat apa-apa. Allah. Ada abang. Kenal dulu, kenal. Dengar tak bawang pink? Oh, dicampur bawang putih. Kita tak uji kan? Bawang pink. Oh, dia kacau. Bawang dia bawang pink. Boleh kacau itu. Boleh lah. Kau tak ada lah. Tahu dah Bin? Sedap lah. Kau pandai hanya tempat Apa pasal? So kau tahu ke? Tiba. Aku hanya tika je benda. Itu pun sama suara dengar. Aku easy je, itu pun mengaruh kan. Itu yang celah gigi aku je. Sejuk apa punya saja. Stay lanjut. Oh, boleh tak? Boleh. Siapa ragut ke dia? Aku panjang kau. Kau ragut nak balik. Aku tak cakap pun. Bising tak. Macam aku ragut ke dia. Aku ragut ke dia ini. Sekarang ni bapak aku check ni sebab tu. Tak tahu macam ni syukur. Tak berjumpa tanpa pernah mana.
Malam ni. Ada duit Alvin? Aku tak ada duit tak? Berapa? 3 je. Ada? Satu Nusa. Ada. Halo. Sayangnya ia sayang. Tahu dia gigi tak lagi. Jangan kau datang. Otak kau. Mau menyambut dirimu. Tengok. Kau suka buat diri sendiri. Ui, bapak besar ni. Cepat apa? Kat bawah. Ia sayang. Beat lawaknya. Lawak. Lawaknya. Salah lawak lah. Tak ada apa. Kau ni jangan. Kita hubungi kan? Kau ni, kita ni. Pandai. Oh, macam tu ke? Memang dia kena koyak sikit lah. Koyak ke? Kau sikit lagi kan? Ini ngopi je. Mana ngopi ni? Isam. Jangan tumpah-tumpah. Apa ni boleh tolak balik? Kalau nak serabut dalam ni. Tapi tadi dah jadi kat sini dah. Oh dah. Ketupat je. Ada orang tak tahu bukan gua. Sorry dong. Ni kan? 4. Yang tu 3 kot. Yang macam ni 4 ah. 3. 4. Tak member tu. Bro, tu lagi dah waktu saya. Apa? Waktu saya. Min, yang ni kau buat kan? Yang jantung semua yang Min buat. Oh, Bukan malas lah. Bukan malas. Tak apa-apa. Malas ni. Semua nak palas. Terpaling kedah tu. Mana ada kedai? aku pernah buat lagu malas. Sekarang. Pernah masuk kan? Alah. Tahu Amin nak claim ah? Tengok lima pernah claim. Tempat ni dah saya cari tempat kan tak? Tak. Ya. Ketupat palas guna pulut. Sebenarnya macam Ketupat palas pulut. Ni guna beras biasa. ketua palas pulut ni beras biasa. Ni lagu apa Min? Hari Raya. Jadi satu ke bawah patutlah tak cukup. Apa ni? Kau yang kata 9, aku kupas 9 bila? Yelah, nanti kau je betul. Sorry Min. Yeah. Tak perfect dah. Amim pula. Aku main TikTok aku tak tahu direction tu apa. Pada sopan ngebat eh. Muak. Nak buat live kat sini. Lebih. Tak tahu. Dia ni. Apa? Paisyak kan? Lepas subuh boleh. Aku pasak mungkin tak tak. Gini. Bagi mana ni? Apa ni? Apa ni? Ni. Bawang kan? Biji mama. Aku tak apa plan ni. Ya, kita akan potong cili merah. Aku dah bagi cili kering. So kita akan bukan potong, kita gunting. Untuk memudahkan proses blend. Dan untuk kita buang biji-biji tu. Tak pedas sangat lah. Sebab habis ada bukan pedas. Buat teruk buat lah. Kita banyak sikit lah view sekeliling. Boleh tengok view Jordan. Tempat lawan. Memang lawa. Tapi kalau tengok bawah. Bawah. Tereng. Sangat tidak culture. Assalamualaikum, selamat datang ke vlog yang ringkas. Kita akan ikut untuk potong gunting ni lah. Apa cili kering. Okay. Jom stay tune bersama saya. Teman saya untuk kita potong cili kering. Oh sinilah kau umpama bibit. Tengok sikit. Bawang bawang jatuh bawah tu. Aduh Mi, rugi cili jatuh tu. Oish. Macam pergi situ. Macam pergi salam tu Mi. Macam pergi salam. Ni nak potong sana. Pergi salam Mi, dah sudah. Tu track mak aku dari sekolah yang aku buat tu. Ya, semua aku sudah dah. Ni so Jom. Lagi. Kau kalah sedap ni. Ya mak. Orang Kedah tak malas eh? Ni orang ni simpik je pun. Inilah ke tempat yang sebenar. Tembak lah. Kan aku tak dapat malas ni. Tak.
Kau berasa dengan lontong kan? Pasal lontong semua tu. Ya, tapi tu pakai dengan kuah. Ni kalau pakai sajau sedap. Tak. Kat Malaysia kita tekan tempat malas Kalau tu boleh ada- buat kalau ada jagung. pilihan- kalau ada pilihan- Oi, tempat jagung sedap oh. Dengar. Kau ada pilihan aku tak balas dengan rendang semua tu. Kalau lontong pilih lontong je. Tempat malas. Makan sajau pun sedap lah. Lontong lepas tu ada sambal merah. Apa dia? Jangan kawal. Tempat malas ke tempat dia? Dah tak pernah makan ke tempat dia? Tak pernah makan ke tempat dia? Sedap malas ke? Johor yang ni lah, yang sebenar rasmi. Pernah makan tempat malas? Pernah? Sedap kan? Tak sedap. Apa tempat malas tak sedap? Berlemak macam lemang dia buang. Dia ketumbang tu. Takut pergi bayar tu. Kita tambah ni tu, tambah macam wall paper apa? Wall board sini, potong kat luar. Boleh sampai ni. Apa dia ketumbang biji tak ada. Silap aku nak tanya dulu. Silap kat dia. Tak pernah termasak dia tu tak. Kami memang tak pergi rumah, kami Ha. makan. Aku pun buat. Dia aku rajak semua. Kau tak lari Iqbal? Tak study lagi. Kata nak study pagi tadi. Tidur. Ni, dia kata tempat malas tak sedap. Makan nasi impit pun. Tempat malas. Macam-macam brand nasi. Jangan makan nasi impit. Johor je ada mahadar mana ada orang nak mahadar raya-raya. Kau tak ada? Ada, tapi bukan waktu raya. Sahabat tu Nuri ke. Orang akikah kan ada. Kekah ada Orang Johor, orang yang percaya. Semua macam Johor makanan Johor. oh. Jangan bagi kalau ada, Pak Uga habis tak ada. Tahu memang. Ya, lapar. Manage. before this day. Ambil gambar. Ikut ah. Kamu. Ubi kerja tu dulu. Ya. Ni sudah kecil. Ming, ni 3 biji ni. Rumah aku bah. Rumah aku. Ming. 3 biji ni belakang. Belakang. Blank. Anak Tu kan boleh hayak pun. Kita lain tak hati juga. ada cepriuknya manjo. Hello guys. Jadi hari ini kita di dapur yang dapurnya Manjo agak sedikit bersepah guys, tapi tidak apa. Ini namanya ketupat guys ya. Apa yang perfect ni? Ew. Kena dah. Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tak ada lagi. Impet di dalam sam. Keren dah. Okay. Tunggu dia blub. So ni guys Azmira Azman. Baru bangun. Itu saja guys, bertemu lagi kita di episode yang akan datang. Okay guys, kita akan ke rumah sebelah. Assalamualaikum, bantuan datang. Assalamualaikum Min. Sorry Min, aku nampak dah. So apa yang aku boleh tolong ni? Aduh lah, malu mat. Jangan nanti masak-masak sendiri. Okay. Sorry loh Min. Teruk dah aku Min. Tu lah. Tak, actually aku baru buka. Tapi message kau tu pukul apa? Tak, aku jangan. 3 jam ago aku tengok. Dalam pukul 10. Aku ni. Pagi tadi Min, teruk dah aku Min. Aku sangat teruk dah. Aku tu. Sorry guys, sorry dah. Kau ada isi mana ni? Ada Ahad. Tapi boleh je. Tak apa. Petang-petang nak masak ni? Petang. Oh, petang-petang. Boleh. Ya, petang pergi lagi sebab aku. Sekarang Ahad. Ya, aku cek daun apa yang hilang. Daun apa? Kunyit makan ni. Bukan, aku kunyit daun 50 tu. Ni saya. Okay, jap. Okay guys, kita cari apa ya? Macam mana? Okay, Okey bah. progress. Okey, alhamdulillah kami dah siap potong-potong apa semua. Tengah sekarang proses dah start nak memasak lah. Faham. So, stay tune. Min, macam mana Min? Okay. Ambil air ni, tolong. Mana? Alright guys, inilah ketupat kita. Tengah rebus. Kalau dia kalau cukup kalau tak ada tak apa. Buat lebih sikit lah. Ketupat dah sempit. Dah, aku buat lagi. Kau kacang video santai. lagi. Aku tengok ni, aku tengah settle rendang ayam. Tadi ni, aku bagi phone kat Amin. So, Amin cakap. Kau dulu, slow sikit api. Api panas. Ya, paling banyak buat kerja. Terpaling. Ambil kata macam tu. Amin sendiri yang kata. Pakai aku datang. Lepas tengah. Ada haji kurang ke? Cuma. Nah, cakap itu dulu ni. Capai. Kostum dulu. Itu tak. Tak apa, nanti kita akan surat. Tak. Aku mau jadi orang ni. Oh, lagi.
Aduh, tak shave gini. Rambut je lah. Selamat Hari Raya. Okay, sangai dah kan? Mana bang sangai? Bahan sangai tu? Bahan sangai? Panaskan minyak, masukkan bahan kisar. Okay. Jom, ni jom. Stop. Allah yazidkan khair. Oi, apa ni? Fucking gila beli normal tu. Allah yazidkan khair. Sini. Mana tak buat tambah nasi lagi? Nasi pun tak ada. Sebab dia dah minyak nampak, minyak dah timbul. Ambil ketiga kan? Lebih lagi oh. Lepas tu aku kau aku kata salah. Bapa banyak sikit bapa. Banyak sikit. Ini. Kau tak tahu. Okey. Ya, jom. Ambil air sikit dah. Tak air. Ya. Ada banyak air ni. Dah tak air. Dah boleh tak? Dia. Nanti kita nanti kacau kadang-kadang. Okay, sekarang kita berada di what we call, kita akan ni masak apa ni? Rendang. Rendang. Okay. Rendang guys, rendang. Weh, macam mana? How to? Rendang daging guys. How to? Oh like that. Power gila aku. Ni Tak sadi lagi tu ubat. Tapi ada jari 2 hari insya-Allah. terpilih lah budak. Aku masukkan santan. Uyo, style gila siap aku. Semat gila benda ni. Tengok ni. This is the way to record a video. And this is the way to put santan in what we call? In masakan. Cukup. 8. Apa? Sebab ni setengah. Izam nak masuk frame. Ni Nampak langat kan? mudah tau Ben nak masuk frame. Oh, betul. Zoom sikit, boleh tak? Ni yang asal. Yang kau cakap pelik ni. Oh, dia ni kotak. How to stop? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan lihat hasil untuk ketupat. Ini dia. Kalau kita dapat lihat, ketupat ni sebenarnya direbus lama dah. Okey, direbus lama. Dan anggarannya mungkinlah sekitar 4 hingga 5 jam. Sedemikian insyaAllah. Jadi dia adalah chef pertama kita. Okey, Muhammad Amin. Jika ditanya bagaimanakah sebenarnya warisan ketupat ini, saya boleh katakan research lah di Google ataupun di YouTube bagaimana sebenarnya seni lipatan anyaman daripada ketupat ini boleh terhasil. Kekal bersama saya. Jadi okey, kita masuk pula ke dalam dapur di mana ada Ahmad Izham dan juga Muhammad Azramun. Hello. Bagaimana perasaan dengan ukhuwah yang kita jalinkan ni? Rasa macam nak balik Malaysia. Hola. Rasa macam nak balik Malaysia. Rasa nak balik Malaysia? Okey guys, okey kan? Lodi. Ya, dah balik. Ush, awak tu. Nak makan video ni lepas isyak lah. Jom, start ready. Start ready. Jom. Sebab ni lama. Dia kedai je ni. Because we want to make a pekat one. I'm so sorry because my English is not very well. Because in SPM I got a B+, so I need to study in Jordan. If I got A+, Jordan is nothing for me. Kerek siap. Macam tu kat Malaysia. Biji yang Malaysia.
Ada banyak. Agak je. Nanti kau buat video macam mana? Aku buat vlog. Hello guys. Oh, saya juga. Tak ada. Hah? Masak. Tambah kuih tak? Sikit tak ni? Nampak? Nampak? Nampak. Warna-warni. Alamak, dia terbuka ah. Dah betul buka ni. Apa dah? Asal lupa. Weh, belah 2 ke belah 4? Jadi 3 Belah 4. Berapa? Sudah berapa? Kau mana? Dah tak habis nak claim. Sudah ada. Aku tak masuk kamera tak jadi ketupat. Joget. Okay, ni hasil dia. Dalam ni dia menjadi lah. Kau dulu. Tapi aku duduk tidur. Kau tidur kau malam ni. Tak botak ni. Oi, potong. Kalau dia pusat. Apa sih pakai cawan? Okey lah. Okey. Ikut lah. Sedap ke? Ni dah kat aku. Saya kau kekal weh. Bagilah aku dah bawa kerja. Ni kalau sini. Tak nak. Macam mana? Takkan tak nak nampak yang aku ni? Aku tak tambah. Apa dia? Aku function apa ni? Nasihat jom. Tak ada. Bisa lupa. Ada bisa lain? Bisa tebal. No, besok ni dapat pupuk kadang. Lepas tu dapat sarang kaki dengan ni ya. Air jago kita. Let's go. Ni ah. Jago. Ini kegemaran gua. Dalam video ah. Tapi aku nak Kita baca Aku lewat. Paling ni pelajaran lama kan. Betul. Belajar Syakir. Aku kurang lagi. Mari makan. Jom makan. Tahu tu kau nak apa? Jom sampai aja. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Subhana ala barakatillah. Walhamdulillah. Amin. Dah ni apa you cakap apa? Dari kau. Kan nak buat macam ni ambulans. Kak, kami raya perantauan ini mengucapkan. Kami. Enggak mana? Ya, boleh. Mari. Selamat Hari Raya Aidilfitri Malam Zainul Batin. 1, 2, 3. Oh, lagu stop ya. Ada kamera. Ni buat cheesecake. Okey, dah rekod ni, Pak. Okey, masuk. Okey. Habis masa. Di belakang nampak kan? Masuk. Ada. Okey, aku nak makan. Masa kita setting. Faham, Pak? Baik, sebelum speed. Kami mengucapkan selamat hari raya. Okey, senang. Lah cepatlah. Okey. 1. Satu, dua, tiga. Kami ingin mengucapkan Okey, baik. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Kau apa? Kau tak dapat ini, kau
Ni makan ni. Tuang yang tu kan. Lagi. Bantu buat dulu. Konsep dia adalah dia ambil yang Assalamualaikum. Hari ini kita buat makan raya pada 18 Syawal. Kita boleh melihat di sini. Kita ada sahabat-sahabat kita. Ini Amjad. Apa? Goye. Oh, budak ke kita? Mana tahu. Aku tahu pusing depan lagi. Dia juga boleh. Aku macam hang kita. Itu kah? Nolak dah ni nolak. Yang ini. Pandai. Apa hukumnya? Hantar ambil apa lagi? Macam dia skip 1-2 minit ke? Why? Macam mana Hijau gila orang ni. Tak payah pakai gimbal lah. Apa yang kena beli asal satu? Ha? Tak suka tak? Dia dah selesai dah ni apa nama Jamuan Raya. Jadi ni daripada makan ni tu dia. Modal untung ni kira tak? Tu dia. Tahu tapi okey kita tanya balik modalnya berapa? 20 jot. Tu dia. Banyak. Ni tu rumah yang dah masak tu dia. Ada 50. Kalau kata kalau 50 darah baru 25. Hey guys. Ini ada open house raya. Ini adalah geng-geng tak ada orang nak beli ke? duniawi tu kan. Jadi semoga Allah panjanglah kita kan supaya tak lebih Macam kau jual air kau tu. kita nak buat house tour. Ini bilik Amin kan. Jadi tengok ah. Umur bahagian yang bising ah. Anak proper body macam tu lah ni. Tak, serius bodoh ni. Apa lagi? Ni ahli dah. Apa lagi? Kau saya. Bahaya saya. Aman. Sabar. Ni color apa? Ni makan tadi. Tu dia. Nak tak? Bayang aku pula kan? Ini bukan. Bang, aku tak ni. Bukan. Bayang aku pula. Apa yang berdua sangat?
Ni Luqman Kashfi. Okay, sama nak jangan. Jom. Pecahkan. Okay. Jadi itu saja untuk house tour. Jadi itu sajalah untuk house tour Oi, dah house tour dah. rumah Amin. Oh ya. Lama nak vlog. Jadi itu saja daripada saya Haji Hassan selaku jurnalis tak rasmi yang take oleh Disney. Nanti dia tag group bro. Macam dia buat kat bekai. See you in the next video. Ciao.